Okay, hai. Assalamualaikum. Berbalik semula pada Ajay Consultant. Soalan seterusnya daripada Miss Client. Ajay, betul ke fund dalam public mutual ataupun bila kita invest dalam unit trust dapat free takaful? Jawapannya betul. Tak salah, 100% betul. Tetapi bukan semua dana offer akan bagi benefit free takaful ataupun free insurance. Right? Personal accident lah, PA. Saya terus direct cakap PA, personal accident. Right? Memang ada, confirm ada. Tapi hanya certain saja. Apakah dana yang memberikan free takaful ataupun free insurance kepada pelaburnya? Apakah namanya? Sebenarnya tuan-puan juga boleh search dekat dalam kita punya website. Dalam kita punya website, official website, public mutual kan, semua situ memang semua dah ada dah. Cuma nak explore lebih mendalam lagi. Alright? So jawapan kepada soalan tersebut, ada ke fund yang bila kita invest dapat free takaful, dapat free insurance? Ya, betul, ada. Right? Nak tahu dana apa? Boleh. Nanti saya akan nyatakan fund. Okay, fund tu dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia dana. Dana apa? Contoh dana public asset ke fund, semua nama dana. Tapi Baif tu dia tak bagi, dia tak offer public free takaful tau. Tak. Piataf. Tak apa, nanti next video nanti in future saya akan nyatakan fund apa yang memberikan free takaful ataupun free insurance. Okay? Nice. Okay, semoga bermanfaat. Nantikan video seterusnya. Alhamdulillah. Okay, boleh follow Ajay di sini, di TikTok ataupun di X.